Okey, minta ayat naga sikit. Ayat naga tu tadi sebelum kita dah jalan. Kita dah agak lambat sangat. Tapi sedap. Selalu bagi aku minum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya lagi dalam channel Abang Donat Channel. Hari ni macam biasalah, saya tak bawa dia pergi ke belakang, saya bawa mai ke depan hari ni. Untuk kita jamu selera. Awak hang tengok pasal apa? Itulah tu, aku tengah fikir. Hang tak biasa makan banyak-banyak macam ni. Itulah, dia fikir nak ambil yang sini dulu, ambil yang sini dulu, ambil. Tak nak ambil. Jangan ambil lagi. Biar aku cerita dulu kawan. Tak boleh. Jangan ambil lagi. Okey, sebenarnya nak bagi tahu, ini kita dekat Port Lepak Sendayan. Tengok makanan-makanan viral dia orang ni sangat banyak. Hari ni saya ingat nak makan satu je, tapi dia pun letak punya banyak-banyak ni abang. Abang kena rasa. Jadi kita meraihkanlah apa yang disuruhkan kita merasakan. Tapi dalam pandangan aku lah, memang makanan-makanan agak-agak unik sikit. Walaupun kita kata ada asam pedas, ada ayam gunting, ada burger, tapi dia unik tau. Nampak dia unik sikit. Apa yang unik kan? Macam ni dengar ni. Ni ayam cili bakar. Dia lain. Okey, nak bagi tahu tadi dulu. Nanti sebelum kita cerita pasal menu, kita nak bagi tahu. Mungkin orang tanya, abang cerita pasal menu tapi abang tak bagi tahu pun kat kita orang kat mana ni? Betul tu, bagi tahu. Dia dekat Sedayan. Port Lepak ni dia ada dalam bangunan dekat di tempat. Di tempat. So sambil-sambil kita tengok anak-anak kita mandi-manda kat situ apa kan. So kita boleh menyambung selera lah kat sini. Okey. So kita nak cerita pasal menu dia sekarang ni. Okey, ini dia. Antara menu-menu yang ada dekat sini, kita ada nasi ayam cili bakar. Nasi ayam cili bakar. Ya, janganlah ambil. Nanti kita rasa ni. Lepas tu kita ada ini dia. Ratu Dimsum. Ratu Dimsum ni sebenarnya dia main dengan sos dia, no? Dia ada sos dia tadi. Ni. Ini sos dia. Ini Ratu Dimsum. Okey, sebab sikitlah kita ceritakan. Dan ini adalah dimsum macam biasa. Okey. Ini dimsum. Okey, dia ada juga sos dia bagi. Ni dimsum. Lepas tu kita ada juga ni ayam gunting. Ayam gunting merah menyala. Kena berapi piau-piaunya. Ui, ini kalau sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil jalan ke, jalan pergi taman makan tu. Lepas tu nak bagi tahu, char kway teow memang sinonim dengan kita. Ya, betul. Tapi ini dia kita cakap jangan buat char kway teow, kita buat kway teow goreng. Kway teow goreng cantik yang kita bagi. Kway teow goreng. Dia punya hiasan semua cantik, Cun. Kway teow goreng ni kena ada toge. Tak ada toge. Kalau apa yang tak pakai toge tu habis. Asam pedas jenahak. Laut dalam ni. Ni baru mancing tadi ni. Lepas tu kita ada ni apa? Nasi apa? Ni nasi ayam cili berempah. Itu dia. Nasi ayam cili berempah pun padu. Bagi tahu kat hangpa. Dan ialah homemade burger. Metal burger. Ni berada ni main gitaris lu ni yang metal burger ni. Ya, daging homemade tu. Dapur metal buat belakang kita. Dapur metal buat kedai dah. Itu dia. So okey, cerita banyak tak malam, kita asal seorang sikit. Asal ayat buah lu. Asal. Ni jenis-jenis air yang ada air naga, ada air apple asam buih. Root beef flu. Root beef flu. Dah cair. Cepat sedut. Sedut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau macam ni dapat makan, kena bawa pergi belakang tak apa. Ya. Okey, kita rasa dulu dia punya Ratu Dimsum. Memang lain selalu kita makan dimsum macam biasa je. Ni Ratu Dimsum. Dia ada sos Mailan. Try sos dia. Dia ada sos dia, Ratu Dimsum. Mantap. Okey, kita rasa Ratu Dimsum dia. Bismillah. Nampak rangup. Macam aku nak try dia punya dimsum ni. Aku sebenarnya ni memang favorite aku. Kan? Biasa aku jenis pagi-pagi aku jenis macam Korea punya style kan. Pagi-pagi makan dimsum apa semua. Kan? Tapi ni makanan Korea kan? Dia Korea kan? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Satu dimsum ni. Dimsum memang kita pernah makan lalu kan. Tapi Ratu Dimsum ni dekat luar ni dia rangup. Boleh dengar tak saya kruk-krak kan. Lepas tu dia ada rasa minyak bian tu. Dia punya rasa dia. Dengar hang punya kruk-krak tu tak tahan tu. Sekejap Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Campuran sos dia dengan sos ni memang jadi. Sedap ni. Tak pernah makan kan? Sedap dia punya kulit ni memang rangup gila. Macam kulit popiah. Ya.
Tapi dia punya rasa dia lain. Oh, banyak minum ah. Kebun perut. Dia sebab kita nak rasa yang lain, kita kena minum, kena cuci. Macam minyak wangi, kalau kita pakai, banyak-banyak kita pening. Betul. So kita kena ambil bau kopi. Oh, dia dia macam bau kopi kan ni? Oh. So, okey, nasi kita tak pinjam, kita rasa dia punya kotiau sikit. Kotiau goreng. Ni ya. Kotiau dia memang cantik, dia punya color apa semua kan. Dia goreng dalam suhu api 27 darjah Celsius. Sikit je. Nasi okok punya api. Kok. Tapi sedap je. Ni sampai ni, ni antara menu yang wajib abang kena order, memang lain benda yang lain. Faham? Makan sebiji kenyang tu. Alhamdulillah, Allah bagi sedap ni. Amin. Sedap ni. Kotiau dia, kotiau goreng dia pun sedap. Kau tengok aku makan benda ni tak habis-habis. Datang ni ya. Dia punya bola dia macam bom tu. Tak. Kotiau ni, nak bagi tahu. Kotiau ni sebenarnya kita makan panas-panas lagi sedap. Tapi kotiau yang abang ni buat dah sejuk. Sampai kat sini dah sejuk. Mungkin sebab kita set up tadi kan. Tapi alhamdulillah memang sedap. Ni saya nak rasa yang ni selalu makanan-makanan ni memang budak-budak lah suka. Ayam gunting ni kan. So kita rasa tengok ayam gunting dia macam mana. Betul. Mantap kan? Dia punya ni. Betul-betul rasa macam Jok Penang punya style ya. Oh, ayam gunting dia. Oh. Ini kalau orang main sembang ni, aku boleh tumbuk ayam gunting dia. Dia sedap tapi takut tak boleh nak sembang panjang tau. Sebab takut bila kita bersin, oh, dia punya serbuk lada tu kan. Pedas. Oh, sedap ayam gunting tu. Cak, aku nak rasa macam try dia punya burger. Aku tak tahan tengok burger daripada tadi ya. Sebab apa? Dia cakap kat aku, kata daging dia ni memang betul-betul rasa jus daging. Ya ke? Ya, sebab dia homemade sendiri. Cabut kan? Cabut kan? Dia pakai wagyu lah. Kalau tak buat you pun sini buat jahit. Cabut lah. Cabut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, nak ambil kat mana ni? Sedap. Rasa daging sikit. Ha? Aku malah kacau ni. Betul. Banyak-banyak kacau-kacau rasa sikit. Ambil sikit. Okey, daging burger ni dia ada bubur cheese juga. Daging memang homemade lah untuk burger ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib baik, nasib baik lah. Nasib baik dia cakap homemade tu jadi je kat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dia kena ni. Mantap. Dekat Port Lepak ni sebenarnya sambil-sambil kita santai, kalau makanan tak sedap, orang tak akan datang ramai-ramai macam ni tau. Ikhlas saya cakap. Makanan sedap, kadang-kadang tempat kita tu, kita duduk tempat memang dah cantik apa semua, tapi kalau makanan kurang sedap, orang tak datang. Ini sebab orang datang ramai apa semua, satu tempat kita santai. Lepas tu makanan dia pula, walaupun dia tak banyak makanan, saya rasa ni mungkin suatu tempat lah, kita tak boleh nak packkan banyak makanan. Tapi yang ada dekat sini, padu makanan dia. Cak. Ni. Dia nak rasa macam burger M. Burger M? Oh, aku tak tahu. Dia dalam macam burger mahal lah. Oh, ya ke? Dia nak rasa macam burger M. Sebab dia pakai roti dia ni, roti mahal. Roti dia roti lembut. Roti yang ada bijan ni. Hang gigit ni memang ada rasa macam jus lemon tau. Tapi aku tak tahu. Aku rasa organizer sini dia memang dah kaji dulu makanan yang masuk. Sebelum makanan nak masuk sini. Kan daging dia ni memang betul-betul rasa dagingnya. Ni, dimsum. Antara favourite saya lah, dimsum memang selalu saya buat kat rumah. Cara penyediaan dia pun kita dapat tengok. Cara penyediaan dia orang ni kan sangat teliti. Bubur dalam ni apa semua. Sama juga asam pedas. Walaupun saya tak rasa lagi, saya tengok dah memang menyediakan. Bubur dalam tripod. Cara hidangan supaya menaikkan nafsu untuk kita makan kan. Betul. Okey. Oleh kerana kita ada 3 nasi Lan. Ya. Saya rasa sikit-sikit dah. InsyaAllah. Kalau tengok ni mungkin hampa akan cakap, hampa gila kan hampa dorang nak makan berpih. Tak, sebenarnya kami ada kawan ramai kat belakang. Saya rasa sikit-sikit bagi review, tapi kawan-kawan saya kat belakang tu duk tunggu tu bila nak habis review kami nak turun mai. Jadi kita rasa dulu. Sabar. Sekejap kita rasa dulu. Kita rasa dulu. Tahan tengok dulu. Boleh. Ambil. Kita rasa dia punya asam pedas ni antara menu yang hot sale juga dekat Port Lepak ni. Ni. Asam pedas Jenahak.
Asam pedas ni dia ada banyak no. Dia ada asam pedas ikan pari pun ada. Tapi tadi hang tak makan ikan pari kan? Ada. Oh, hang. Dia ni ketam tak makan, udang tak makan. Hang rasa asam pedas dia. Ha? Ini boleh gaduh ni. Confirm ke? Boleh gaduh. Serius? Serius. Boleh gaduh. Aku try. Aku tak boleh bila hang kata begitu. Aku ni memang favourite asam pedas ni. Tak nak cakap asam pedas malah bukan. Asam pedas mana ni? Weh, ini memang mantap gila, Bik. Ini memang betul asam pedas. Allahu akbar, sedap. Ini aku cakap terang, ini memang sedap, tak tipu kan ni. Ini betul. Patutlah ada orang cakap ni killer produk dekat sini. Memang sedap. Ini asam pedas. Asam pedas ni memang jadi gila. Pedas cukup, masam cukup, masin cukup. Ya Allah ya Tuhan. Ini terus terang cakap, tak boleh nak komplain sikit, aku tak boleh nak komplain lah. Kan? Ini Padu, rasa padu. dia memang betul-betul padu. Mari kita makan. Makan nasi sikit. InsyaAllah. Okey, saya dah rasa dah. Saya dah buat review. Untuk ayam gunting, dimsum, burger, kotiau dan juga asam pedas. Dan ni kita nak rasa sikit lah. Rasa tu lan. Ini yang mempompah ni dia macam, aku tak pernah rasa benda-benda macam ni. Kan? Selalu kita makan jenis asam pedas, jenis kari. Ya, ini macam lain sikit lah kan? Ni ayam cili bakar. Selalunya ayam cili berapi. Ni ayam cili, dia bakar pula ayam tu. Tak. Cili tu dia bakar tu kau tahu? Ya ke? Cili tu bakar. Cili bakar Mantap, dah mantap. Rasa okey. Boleh diketengahkan? Saya tak dapat. Okey, yang ni terus-terang saya cakap. Saya tak dapat cili bakar tu apa yang istimewa dia. Kenapa dia bakar? Tak, bagi aku. Tapi dia punya ni sedap. Cuma saya tak tahu kenapa cili tu dibakar. Untuk apa? Dia rasa lain sikit lah aku rasa ni. Aku rasa kan, sebab cili ni apa-apa benda pun selalunya macam bawang putih bakar. Kan, terung kita bakar, dia akan rasa lain. Dia memang lain. Akan rasa hangit-hangit bakar. Tapi cili tu tak tahulah. Mungkin cili kita tu tak dapatkan dia punya. Tapi untuk rasa ayam masak kicap cili ni memang sedap lah. Memang sedap lah. Cuma saya tak dapat tu je lah saya cakap tadi. Yang cili bakar tu saya tak dapat rasa lah. Tak, saya rasa satu cili ni. Wow. Pedasnya. Betul-betul membakar diri saya ni. Tapi dia terang macam, ini mai sini dapat yang ni. Ini memang Ayam tu pasal je ayam tu? Sekejap. Aku nak ambil asam pedas. Mai tu ayam. Okey. Kita dah rasa semua. Okey, kita nak rasa ni ayam. Ayam sambal rempah. Ayam sambal rempah ni. Mana orang-orang Negeri Sembilan ni pandai juga mereka-reka makanan sebenarnya. Betul. Dia orang reka makanan semua jadi. Patutlah kita rasa banyak benda-benda pedas. Aku hampir lupa sebab kita tunjukkan Negeri Sembilan. Aku hampir lupa bab tu. Sedap, sedap. Cah, aku nak beritahu lah. Setakat sekarang ni yang kita makan sekarang ni, dia bukan kita kata kita nak puji kalau orang dapat makan itu akan cakap sedap. Tapi tu terang cakap, semua makanan yang ni memang dia ada rasa tersendiri, memang rasa sedap. Kan? Dia ada macam 10/10, ada 8/10. Okey, sebelum kita tu aku nak tanya hang. Dalam banyak-banyak makanan ni, okey. Antara yang paling hang suka sekali, dua. Aku tak mau bagi dua, aku nak bagi tiga. Okey. Yang pertama ni, asam pedas. Memang cukup-cukup kan? Yang kedua, aku bagi burger. Okey. Sebab burger dia lembut, daging dia apa semua lembut apa semua. Kan? Yang ketiga ni, benda yang kita makan benda ni. Rasa memang okey. So yang lain pun kita tahu memang sedap. Cuma ini adalah top 3 yang Lan suka. Top 3 yang saya suka pula, satu asam pedas. Dua dah dapat. Dua dimsum Ratu dimsum. Ya. Tiga Char kway teow. Kotiau goreng. So yang lain bukan kata tak sedap, yang lain sedap. Cuma ini adalah pilihan kami. Saya rasa hampa pun kalau datang sini miskin ada pilihan masing-masing. So kita nak makan dulu. Kalau sembang panjang-panjang tak jadi makan ni, tak selesai ni. So terima kasih banyak-banyak yang menonton untuk video kita kali ni. InsyaAllah boleh datang ke Port Lepak Sendayan. Makanan padu baang. Assalamualaikum.